Lepas cik tak kasih bel le. Kadang bagusnya ada solusi dia. Ni orang baik ada payah tak pegah apa. Lagi nak pegah ni lain. Gitu yang gitu beroro banyak. Mungkin tak kasih bel le. Pas kena haji. Kau ada dengan kalian di sini. Kita orang tu hoji yang kedua dia punah. Punah apa? Hai masalah dari rumah. Dalam rumah. Depa adik kan? Depa mah ada depa yang angin menam betul. Jadi ibah jadi. Pura-pura ke rumah ada apa lagi kan? Kau ada apa cerita lagi kan? Jom tiup ruang deh. Ini nak dia mungkin sih dekat tengok tak bulan dah. Ya, umpama je cinta tak plus kahwin tak jadi balik. Kau rumah dek. Jalan-jalan je. Ya, gimana bergerak amam dia kan jodoh dulu. Di balik anak jodoh dong. Kau olah ayu kau ji. Hai, nyo slow silo, kan? Kau ji. Kau olah ayu ro ni. Yang kapan dia ulah nanti? Kau cuba cuhan je bagah deh. Hanya buru-buru. Ya, karena nanti punya yang geget lah pasti bak geget cik dia kan. Ya. Itu lagi hanya hemnya dua tu kan. Suci bak lu. Lagi. Nah, kena perlu adik geget, dan pegang juga kan lagi nanti kan. Hai suci. Sangka kita mulai dekat dalam tu dah. Kau ni awak ju. Cuaca cikanya di mana lupa. Ini suara bird kita dengar dia kan. Pakai ada baca dia kan. Kau dah tumpuk dia kan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.